Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman rakan-rakan. Saya bersama dengan kereta yang paling digilai oleh anak muda, guys. Yang ini adalah GM6. Lawa tak boleh ni? Lawa kan? Lepas tu warna biru. Tu. Aku nak tanya tu. Adik Akil dengan Haikal. Aku tahu gaji kau 1,500 je. Lepas tu kau nak yang rupa macam ni, mampu milik bulanannya bawah RM300. Kau nak tahu kereta apa? Ada Haikal. Ni. Kau tengok. Slow. Warna biru juga. Warna biru. Bukan kita tengok belah sana. Lawa tak? Lawa kan? Tak lain tak bukan boleh mengalahkan GM6. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lawa tak kereta ni, guys? Lawa, guys. Guys, kereta ni masih lagi menjadi tahta untuk anak muda yang sekiranya nak menjadi polis gagah perkasa. Gagal kerana pendeknya dia. Sorry lah, guys. Itu hari ada satu customer saya, dia pendek bawah 150 je cm. Mana boleh jadi polis, guys? Mana boleh jadi polis? Guys, tak jadi polis tak apa. Jadi beli kereta ini. Mai sini. Silakan. Guys, saya nak tunjuk kereta ni ada pedal shift tau. Ini adalah Proton Preve 1.6 premium. Auto dia ada pedal shift. Lepas tu, guys, dalamnya cukup luas dan kereta ni sebenarnya mewah pada satu ketika. Sebab tu lah polis suka kereta ni. Dia tak pakai gear dia pakai tekan macam video game. Main video game tu. Guys, color biru sama dengan GM6 yang tadi, guys. Kau tengok yang paling penting sport rim, guys. Sport rim sampai ke nut dia pun biru. Wallahi. 2013, market di pasaran masih lagi mencecah 20,000. Setengah-setengah di Kedah, di Perak, di Melaka dijual dengan harga 19,900. Hari ini saya akan cubakan turun harga mungkin 5,000, guys. Sebab apa? Sebab saya sayang kepada anda di luar sana. Kau tengok tadi kan, ada pedal shift, guys. Yang tu yang paling GM6 tu takut. Honda GM6 tu takut. Pedal shift. Jom kita tengok dulu. Warna biru menawan kalbu. Preve Premium di belakang saya. Yang ni ada turbo, guys. Kalau dia lain tu. Harga dulu. Ho! 14,900, guys. 14,900. Bam. Macam mana, Haikal? Setuju tak? Kau pakai Y-Suku kan? Kau jual lah Y-Suku kau tu. Yang tu pun dah 13,000. Baik, kau ambil kereta sahaja. Sabar. Kita tanya adik Naim. 3,000 ada duit. Buka. 3,000 untuk Naim duit mukanya. Maka, loan akan buat 12,000 je ada Naim. 12,000 adik Naim. Kereta ni boleh pergi 5 tahun. Gaji kau 1,500 adik Naim kan? Boleh adik Naim. Jangan risau. Bulanan untuk 5 tahun. Preve Premium berdesuk larinya. 290, guys. 290. Guys, features yang pertama. RM290, guys. Luas belakang dia. Kereta ni premium yang paling padu. Yang kedua, nombor dia beli dulu, guys. 3535. Kalau kau nak Naim, kau isap rokok 35 kan? 35 ni rokok dia. 3535. Ini nombor dia, guys. Maknanya nombor ni orang kaya pakai. Dia beli kereta ni dulu. 3535. Nombor lawa. Features yang ketiga, guys. Cermin belakang tak pernah pecah, guys. Sebab chassis number ada kat sini. Kereta ni bebas accident. Chassis number ada dekat sini. Letak di cermin. Kalau pecah, cermin ni dah hilang kelakian dia. Dah hilang keterunaan dia. Keteruna. Kalau teruna, belum tentu turunannya Haikal. Kalau suami orang, sudah tentu suami orangnya. Sabar, relax. Yang ketiga, guys. Kita terus kepada sport rim dia, guys. Memang sport rimnya dah ditukar. Dan kau boleh untung kat sini dengan tayar 2,500, guys. 4 biji.
Dan features yang keempat guys, kita tengok kereta ni Haikal, kau dah beli Y Suku kan? Y Suku bonet belakang tak ada. Lepas tu passenger nak bawa anak-anak saudara, awet-awet ke pun tak ada. Ruangan dalam yang cukup luas guys. Dan RM290. Y Suku kau tu kalau buat loan berapa? 330. Sabar. Jom, untuk ruangan di tepinya. Sungguh-sungguh mantap pecah. Sungguh selesa guys. Weh, orang tak tahu kau bayar 290. Kau duduk dalam ni kata, "Oi, kau bagus ni dah pergi KL dapat beli kereta." Dia tak tahu gaji kau 1,500 je guys. Guys, mampu milik, mampu bayar, mampu kau miliki. Kereta di belakang saya, body shape not bad guys. Masih lagi utuh, masih lagi gagah perkasa dan bodinya cukup kuat. Weh, kuat guys, kuat. Mas Senah ke tu? Siapa tu? Saya, bang. Mas Naya. Mas Nah datang. Bukalah pintu, bang. Nanti kejap ya sayang. Mas Senah ke tu? Saya, bang. Jom, WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM1,500, RM1,500, RM1,400, RM1,600. Dan EPF statement kepada saya 012340 0034. Hati-hatilah selalu. Usah kau lontarkan dirimu